Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita baik kepada penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Bulan Mac ini, bayaran gaji bulanan akan dikreditkan sekali bersama bantuan khas kewangan iaitu bonus yang telah diumumkan kerajaan di bawah inisiatif Kerajaan Malaysia menerusi Pembentangan Belanjawan 2026. Bulan Mac tahun ini membawa kabar gembira kepada penjawat awam dan pesara kerajaan apabila Kerajaan Malaysia menerusi Perbentangan Belanjawan 2026 telah mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan yang dibayar sekali bersama gaji dan pencen bulanan. Pengumuman ini jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan golongan yang menjadi tulang belakang pentadbiran negara serta mereka yang telah lama berbakti dalam perkhidmatan awam. Bantuan khas tersebut melibatkan bayaran sebanyak RM500 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah, manakala pesara kerajaan termasuk veteran dan tidak berpencen menerima sebanyak RM250. Walaupun bantuan ini bersifat sekali bayar dan bukan kenaikan gaji tetap atau pelarasan pencen, ia tetap memberikan impak yang besar kepada penerima. Pembayaran yang dibuat bersama gaji dan pencen bulan Mac menjadikan jumlah yang diterima lebih tinggi daripada bulan biasa, sekaligus membantu meringankan beban kewangan. Bagi pesara kerajaan, pencen bulanan merupakan sumber pendapatan utama selepas tamat tempoh perkhidmatan. Pencen tersebut lazimnya dikira berdasarkan tempoh perkhidmatan dan gaji akhir sebelum bersarah. Wang pencen digunakan untuk menampung perbelanjaan harian seperti membeli barangan dapur, membayar bil utiliti, menanggung kos rawatan kesihatan dan memenuhi keperluan keluarga. Oleh itu, apabila tambahan RM250 dimasukkan bersama pencen bulan Mac ini, ia memberi kelegaan yang amat bermakna, khususnya kepada pesara yang bergantung sepenuhnya kepada pencen tersebut. Tambahan bantuan ini juga hadir kepada waktu yang sesuai, iaitu ketika kos sara hidup semakin meningkat dan juga perayaan hari raya yang akan disambut pada bulan Mac ini. Selain membantu dari segi kewangan, pemberian bantuan khas ini turut mencerminkan penghargaan kerajaan terhadap jasa dan pengorbanan penjawat awam serta pesara. Mereka telah menyumbang tenaga, masa dan kepakaran demi memastikan pentadbiran negara berjalan lancar. Justru, bantuan ini bukan sekadar wang tambahan, tetapi simbol pengikraman dan tanda terima kasih atas khidmat bakti yang telah dicurahkan. Kesimpulannya, pembayaran bonus bersama gaji dan pencen pada bulan Mac merupakan satu langkah yang amat positif dan dinanti-nantikan. Walaupun bersifat sementara, bantuan ini tetap memberikan kesan yang besar dalam membantu penjawat awam dan pesara menghadapi cabaran kewangan semasa. Diharapkan inisiatif seperti ini akan terus dilaksanakan pada masa hadapan demi menjaga kebajikan dan kesejahteraan golongan yang banyak berjasa kepada negara.